Day 1 start. 1, 2, 3. Kita tu ke depan atau ke belakang? Cakap sikit. Alhamdulillah, kita akan mulakan perjalanan musafir kita seterusnya ke Tambunan Sabah. Gelap. Mak record Ya. Memanjang. Tu boleh pakai. Okey. Macam mana urusan okey? Okey. Video. Kata-kata sikit. Selamat pergi dan selamat pulang semua. Adik. Bye. Jumpa 3.30. Selamat pukul 6. Baik, masih pukul 6. Bye. Trip pertama. Jom, sama. Bila dah bawa Mak, beli roti ya? Roti. Belang kita. Kita akan ke Sabah kan ya. Kita ada buat jejak kasih sikit dengan keluarga Ali Hawari. Dan ini adalah family trip rumahku syurgaku akan ke Sabah untuk melawat Ali Hawari. Nenek fokus. Nenek. La ilaha illallah. Video. Video. Macam mana orang? First time naik flight. Luncuk. Apa perasaan? Perasaan dia gelapah dan semak. Tapi best sebab first time naik Malaysia Airlines. Ya. Yeah. Malaysia Airlines dia besar. First time naik dah naik emas lah. Tak naik Ash. Lepas tu best lah. Best. Wow. Bapaknya mahukannya jadi seorang askar, bukan cita-citanya. Dia terlalu muda untuk tinggalkan keluarga. Bila tiba masanya, rindu mulai terasa. Berkecamuk hatinya sendiri. Persoalannya kini sampai bila mampu ku bertahan. Mampukah ku bertahan? Nampak ketarangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Nampak ketarangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Beginikah selalunya cinta, diakhiri sengsara setelah dicurahkan semua. Cuba ku dalami sampai termimpi-mimpi. Dah sedap. Ku jumpa
dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Nampak ketarangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Apa? Kapal terbang ni pun. Mana? Kapal terbang kat teh? Base kedua. Semula. Oh, inang tu. Kejap lagi sampai. Adik botak. Adik botak adik. Mon, buat apa? Saya sekarang di KK. Tadi makan-makan jap dengan family. So this time trip Sabah ni saya ni lah dengan the whole family clan. Termasuk semua ipar-ipar, semua adik-beradik semua. So ni first time lah kita orang semua datang Sabah. So stay tune macam biasa. Tak boleh tak? Adik-adik. Kenapa tak boleh pergi ya? Kita tak duduk rumah Kak Long. Ha? Tak duduk rumah Kak Long. Rumah Kak Long tu. Betul apa lah? Semua tu apa? Full strength. Bye. Cakap sikit. Jom Tambunan. Sejuk. Dah tidur. Along, bye-bye. Touchdown ni. Officially touchdown. Touchdown. Mana? Tambunan. Bye-bye. Salam, cakap sikit. Selamat datang. Selamat datang ke Sabah. Kak ada? Cakap sikit Kak. Cakap sikit. Apa aja kakak Wan? Apa? Tak ada buat Kakak rasa apa sekarang? Ada di alung. Ada jadi alung. Gembira ke tak? Gembira. Sebab Sebab best. apa yang best? Best ramai datang. Best selamat datang? Best ramai datang. Oh. Kan? Apa nanti minggu depan kita orang bawa satu bas pula, okey? Ini satu van je, ni bas pula. Ramai kat sini panggil tu bas mini. Oh, sini panggil bas mini. Dah peace ke, Kak? Aku dah tahu sini panggil bas mini. Bye-bye. Bye-bye.